Sedap rupanya tahu telur goreng crispy ni. Simple je tapi rangup. Mula-mula ambil 2 pack tahu telur dan hancurkan. Jangan halus sangat biar ada tekstur kasar-kasar sikit. Kemudian masukkan mushroom seasoning, sebut lada putih, garam, bawang putih yang telah kita cincang halus, bawang merah yang telah kita hiris, sedikit daun bawang, cili padi, tepung jagung dan tepung beras. Gaul hingga sebati. Inilah rahsia nak bagi garing di luar, lembut di dalam. Panaskan minyak, celupkan sudip di dalam minyak sekejap, letakkan adunan di atas sudip, tekan-tekan sikit dan tolak menggunakan sudu ke dalam kuali. Goreng adunan tadi hingga keperangan. Pastikan adunan tidak terlalu tebal supaya rangup sekata. Gorenglah sampai adunan habis. Jangan lupa pusing-pusing sikit kita punya tahu telur ni supaya masak sekata. Bila dah garing cantik tu, boleh angkat dan toskan. Inilah dia, tahu telur goreng crispy. Simple dan sedap. Cecah je dengan sos kegemaran anda, pasti licin sepinggan. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.